Hey, aku dah teka-teki. Nak dengar teka-teki aku? Boleh? Muka Tiba lagi teka-teki. Tak ada. Banyak ikan. Ikan apa paling kecil? Paling kecil bro. Tapi dia punya kepala besar. Ikan bilis lah. Kepala besar man. Ikan bilis kepala dia lagi besar daripada badan apa? Sama saiz dengan badan dia apa? Salah. Dia kecil tapi kepala dia besar. Ikan kat dalam fish tank. Salah. Lohan? Salah. Sure lah. Not even close. Not even close bro. Okay. Come on bro. Dalam banyak-banyak ikan, Hmm. ikan apa yang kepala besar? Tapi dia paling kecil lah saiz. Ya. Tapi kepala dia besar gila. Wah. Ikan cacat lah tu. Salah. Wrong bro. Wrong. Okay lah bro. Aku give up lah. Okay. Ikan bilis Ha? pakai helmet. Kepala pisang. Aku dah jawab ikan bilis tinggal nak pakai helmet. Macam sial lah. Besar apa kepala dia pakai helmet. Okay. Nampak? Okay. Nampak? So, hi guys. Welcome back to the blog. Yes, welcome Nampak back. teka-teki bodoh? My name is Neri and this is L. Yeah. And I'm not going to waste any more time. Let's get right into It. it. Bro, Jenny siapa ni? Hah? Dia pun daripada blog juga, Jenny. Si Jenny ni. Aku tak pernah jumpa. Aku pun from the blog bro. Oh, kau tak kenal Jenny? Tak. Betul ke tak kenal? Sama, aku pun tak kenal lah. Kau tahu tak Dia kenal. claim diri dia daripada blog lah. Tapi tak tahu blog mana lah. Mungkin sebelah jiran. Maybe. So anyways, hi guys. We're back. We're gonna share with you some stories. Aku tak tahu lah, tapi tiba-tiba tadi kan, aku teringat, because my friend was talking about his dating experience at work lah, tadi aku kerja. So, sekali aku boleh teringat bro, satu date experience aku yang aku dah lama lupa tau. It's really not even at the back of my head bro. Dia macam dah lama aku lupakan. Okay. Tapi like something triggered my memory pasal tu story member aku ceritakan. Then aku just macam asal aku tak pernah terfikir pasal ni experience aku So it happens. Sabar sebelum aku start, kau ada apa-apa experience tak pasal dating kau nak share dengan aku? I mean definitely Quite a while back ada. Yeah. Over 10 years. Okay, let's go with yours first lah. Oh, mine first. Come on, tak boleh. Engkau yang open topic, aku yang nak kena start. Tak ada cara siul. Apa cara? Ladies first, go. Oh, sial lah sial ladies. lah, Tengok ladies. janggut Omisa tu aku lagi jantan sia. Yes. Okay, so aku punya was wah, how long ago was this? Around 2013-2014 lah. Lama Sul. Lama. Aku baru juga ORD. Aku ORD 2012. Okay. Then so I got to know this girl. Dia Kamu put nama, tak payah put nama. Yeah, aku takkan cakap nama lah. Yeah. Okay, aku just give a nama samaran lah, nama bedek Melina. Okay, let's say Melina. Mana kau? Aku tak tahu, aku tiba-tiba just that word came out. Okay. Random. Okay, Melina Melina. Sedap juga nama Melina ni then dah macam Melina pula. Okay. So aku kenal perempuan ni. At first dia normal tau. Okay, dia from a circle of friends lah. So kita ada mutual friends. So from there kita kenal lah. So we started off as friends. Macam tak ada apa-apa. Macam berbual, gurau-gurau. Okay. Then as time goes aku notice lah macam dia start to take a liking to me. Dia macam start to get closer, macam asyik berbual, asyik macam nak dekat dengan aku, asyik nak jumpa. Even though without the rest of our friends around, aku seorang pun dia nak jumpa. So definitely something is up lah. And aku pun mengaku Something is up. What Yes, is bro. up bro? yes bro. That one lah, that one. That one bird. Yeah. Bird. That is Dia up. macam Apa ni? pelutak kau. Hey. Habis oh yalah.
Dia start to jumpa aku. Dan aku pun mengaku aku pun ada feeling kat dia jugalah. Okay. Tapi tak kuat macam aku just find her interesting pasal maybe aku spend time a lot with her that aku got accustomed to her. Okay. I don't know whether it was a genuine feeling or more like I got used to her kind of feeling macam aku dah terbiasa with her presence there. Okay. So the best part is salah satu pada budak ni daripada our same circle of friends suka kat dia. Oh. Dan budak ni tangkap yang perempuan tu dah start suka kat aku. Oh, kira dah ni ada di apa ni? Cinta tiga segi lah. Salah. BMW. Apa tu? Best man wins. Okay bro. In this case bukan BMW bro. Oh, bukan, Sebab I don't want to win. Oh, okay. Okay. So kawan aku dia call aku lah. Dia cakap aku, bro, aku betul-betul suka kat Melina ni. Okay. Aku tahu lah, aku tu dia suka kat kau. Okay. But I really hope you don't mind giving in and let me. Pada aku gentle lah dia ni. Dia tak ada macam nak putus sahabat tu satu rampas Melina ke apa, tak. So dia approach aku steady. So at that point macam aku cakap, perasaan aku still very vague. Aku tak macam really into her yet. So it's easy for me to pull my handbrakes and just walk out. Okay. And aku tak nak kita kawan-kawan pecah pasal perempuan atau pasal lelaki lah. Betul lah. In other cases where it's a group of perempuan instead, habis pasal lelaki diorang pecah kan. So aku tak nak that thing to happen. Pada aku kita semua kawan jangan sampai bergaduh lah. Okay. So dia sampai call aku tau, dia cakap aku dia betul-betul sayang kat dia ni, dia please lah let her go. So in the end aku fikir okay lah, aku cakap dia okay, aku boleh let her go lah. So aku straight away put the full stop. Aku dah tak reply pun balik. Aku drop her one final text. Cakap dia I don't think this is working, I think we should call it quits. Aku dah tak nak jumpa kau lagi until kita dua-dua dah stabilize, we can really see each other as a friend again. Okay. In the meantime, I think you should move on. Okay. Find your distractions, I will find mine. So after that, of course naturally bila kau dah tendang tu message, perempuan tu baca ataupun perempuan tu baca mesti dia macam dia akan call kau ataupun to meet up, they want further explanation. Tapi aku tak boleh bilang dia apa yang actually dia ni suka engkau. Confirm dia akan cakap aku. Tapi aku tak suka dia apa, aku nak kau juga apa. Betul lah. So I don't want it to go that way. So I will keep my reason as a mystery instead. Oh. Yeah, mystery bro. Okay. Misteri jam 12. Salah. Okay. Okay, go. So aku terus hilangkan dia, I ghost her. Aku terus tahu. Then eventually this friend tetap tak dapat juga, kena reject juga. Sekarang perempuan tu dah kahwin dengan orang lain. Okay, tapi about this girl lah. So wait. So perempuan tu sekarang dah kahwin? Dah kahwin tapi dengan lelaki lain. With another friend. Alamak. Cerita sedih bro, cerita sedih. Okay, tak apa. Okay. Then aku mana aku beli gula-gula. Okay, tak apa. Jadi kalau gula pula problem hari ni. Then so more about this girl lah. The reason asal aku tak boleh sangat melekat dengan dia, tak boleh betul-betul fall for her, is pasal dia have this trait. Aku pun tak tahu nak cakap dia jujur ke dia bodoh for telling me lah. Because of what she told me, aku got turned off by her. Oh, is that the reason why kau tak boleh just continue dengan perempuan ni? Yes. Oh. So kawan aku help to trigger that final itulah. Okay. Trigger that final switch. So aku just okay lah. That's it lah. It's about time aku just take my leave. There was this one point of time aku jumpa dia, kita tengah so-called macam berdating. Okay. So we had our conversation as usual. Sekali dia tiba-tiba cakap aku lah, Do you know, actually kan, I suka laki-laki kaya. okay, at that point of time aku baru OAD bro. Aku tak kaya apa. Terus Cakap, tapi I suka you. Dia cakap aku, tapi I suka you. But actually still I would rather have a rich guy lah. sebab dia nak hidup mewah. Dia jenis apa tau, dia nak hidup mewah. Dia pada dia he's all about materials lah. Pada dia nak style. Tapi kerja tak nak, pemalas bro. Materialistic lah. Yes bro. So what happened is, she told me that she have been approaching kereta mahal-mahal, macam Lambo, Ferrari. Okay. Then dia akan keluar, she will always prep this set of paper kan. Dia tulis dia punya nama dengan nombor, lepas tu kat bawah taruh call me. So whenever she sees a expensive car kan, dia akan selit tu paper kat bawah windshield, hoping that the owner will call her. Yes bro, really.
Kau legit tak legit sah ni? Serius, dia buat perangai gitu. So Gila. kalau aku pun aku turn off. So sial. pada aku kalau aku date dengan kau, it's a freaking time bomb bro. It's a matter of time before you leave me. Sekarang kau tengah suka aku pasal at the beginning stage kau tengah excited. I'm all mystery and maybe I'm good looking in your eyes. So kau really into aku. Tapi once the excitement is over, kau dah stabilize, kau dah macam tengok aku, okay lah, this is just another guy. Straight away kau pun akan tahu aku. Aku pun tendang macam bola juga, kena melayang keluar pada kehidupan dia. Dia akan cari lelaki kaya juga. Okay. So dia Yes bro, yes bro. So aku tak boleh lah orang macam gini. The best part is dia mengaku yang dia kata dengan aku yang dia belum berhenti buat tu. Dia actually still doing it. With the hope that a rich man will call her. So at the point kau tengah contact aku pun, kau still buat tu perangai. That means you don't intend to stop tau. Kalau kau cakap kau nak berubah, kau nak berhenti, kau cakap aku have been doing this, tapi after I met you, then aku realise that I don't need any of this anymore. I don't want all those men. I just want to be with you. Okay, that means aku can go serious with you pasal kau tunjuk sincerity apa. Yeah. Tapi ni tak lah bro. Dia bawa tu call me paper. Call me bro. As long as she step out of the house, she's on standby already bro. Tapi kan bro, plot twist bro. Oh, Ada plot I twist. love plot twist bro. Yes. Who doesn't love a good plot twist? Plot twist. Aku nak cakap plot twist jadi plot twist. Twist. Jauh saya gelu. Sudahlah je macam-macam. So anyways, kau just imagine kan. So she has this habit of writing her number and then her name and then call me on a piece of paper kan. Kau imagine dia letak kat kereta mahal. Sekali kena pula yang call dia pakcik tua baik. Macam mana? Pakcik tua kes kiwak dia kena Bro, makan ni you forgot this term. tongkat Ali bro. Sugar daddy bro. Tapi kau cakap aku pada suka yang kaya, yang handsome. Okay. Betul Tapi tak? kalau katakan lah, dia ada sugar daddy yang sponsor dia, kasih dia duit bulan-bulan beribu-ribu, belikan dia kereta ke apa lah. All she have to do is now date a handsome guy that has money. Because she have her own money, she's already rich. True. She keep leading this pakcik on, keep leading this guy supaya this guy keep giving her money. At the same time, dia continue dating with this guy. Or she can even find other sugar daddy, so have 2 or 3 at the same time. You never know. Sekali satu hari dia terscore yang kaya, muda, handsome. Tapi plot twist lagi. Okay. Kalau dia betul kena yang handsome, yang kaya, yang muda, tapi perangai haram jat bro. Macam mana? You got served. Ya got serve. Tapi sekarang aku nak tahu. Sekarang yang dia dah kahwinan. Tak, dia kahwin bukan, sorry yang kahwin dengan salah satu member aku is kawan lain. Yang dia ni aku totally have no news. Tapi satu kali aku tersempat dekat club. Aku ternampak dia, rambut dia dah panjang and dia dah tukar nama terus. Nama dia jadi macam nama Mak Saleh lah. Nama Mak And Saleh. bila dia duduk kat situ pun duduk kat meja dengan kawan dia, cara pegang gelas macam high class lah, macam opak dia atas. Oh ada style malah. Yes bro, padahal kalau ikut dia yang aku kenal tu, dia perempuan macam perempuan biasa lah. Bukan macam yang jenis fine dining ke apa. Dia ni, Wah. I mean, but that's her life lah. Dia suka gitu. Maybe sekali eventually they found a guy that is young, good looking, can take good care of her and kaya, ataupun maybe dia berubah, kita pun tak tahu. Betul. So anyways, since kau dah cakap itu kan, tadi aku cakap aku ada cerita juga kan, yang trigger aku punya memory. Aku okay. That time during aku tengah ITE bro. I think I graduated. Aku tengah tunggu nak masuk NS je. Okay. So I I dated this girl. Tak pun nama tak pun nama. So I dated this girl during my second year of ITE. Close to the end of that year lah. Aku date dia. So aku date macam biasa. Kadang-kadang pergi rumah dia, lepak tengok movie semua tau. And then sekali there was one time. Pasal aku suka tengok Harry Okay bro, rewind sikit dalam 30 second. Aku terhayal sekejap lah. Pasal kau hayal? Aku tak tahu, aku tak tengok kau tu, aku tengok aku tengok topi kau. Aku hayal siap. Aku ada satu wake up. Aku ada satu petua ni lah kalau kau nak bangun. Okay. Jangan. Satu penampak kat muka aku. Kau nak satu No bro, not happening. backhand ni macam Lagi dengan tangan besar gitu kan sampai tidur bro. So aku dated dia for a few months saja actually. Because bro, just red flag lah bro dia ni.
Kenapa? Dia just ingat aku ni bodoh. Dia ingat aku budak-budak. So apparently like she loves Apparently Harry. she's right. Oh, kan ada She- apparently she's right. No. Apa sial? Tak bodoh sial. Kau kenapa? Lambat tanggap. Janganlah. Okay. So, apparently dia, she apa? Dia ingat aku ni bodoh. Aku ni macam kira lembu cucuk hidung. Okay. So dia okay, this girl right, dia suka fantasy macam Harry Potter, all this stuff, bro. Okay? Okay. All these stuffs. So macam there was one time she told me dia ingat aku tak tengok Harry Potter ni semua. Okay. Because I don't talk much about. Pasal back then kan, during my IT days, aku rasa macam kau kental lah kalau kau tengok Harry Potter. Oh, serious lah bro? Something I was thinking of that lah. Macam aku Oh, I okay, was thinking okay, that way okay. macam aku kena. Kira kau macam nak abang-abang gila, kau nak look cool lah kan? Of course lah. Okay. So aku tak bilang orang aku suka tengok Harry Potter. So when this girl was talking about Harry Potter, aku dengarkan je tau. So aku dengar, okay, dia suka Harry Potter lah, gini. Okay, fine. I got you. Then sekali terus dia buka cerita, bro. Dia buka cerita, dia cakap family dia ada satu buku ni tau. Okay. Okay. Nak kena macam bunyi hantu lah. Nak juga. Just had to lah. Hey, come on lah bro. Okay. Jakun. So dia kata dengan aku, family dia ada satu buku ni. So buku ni dalam semua spells, bro. Semua spells. Siul lah. Bro, dia cakap aku gitu. So family dia tinggal nak beli batang kayu Luminos Strutos. Aku tak tahu. Aku tak ingat dia punya word-word dia. Jahanam. tak lah. So dia cakap ada buku, this book. So inside that book they have a lot of spells. Okay. Dia cakap family dia ada darah wizard semua. Oh, serius ah. Kimak dia ingat aku bodoh. Dia ni dah fanatic satu macam Iya. Kira dia punya tu apa? Mak Jin kuat salah. I don't know bro, what the fuck this girl was thinking. So bila aku dengar gitu kan, aku dah macam, dia ni betul tak betul? Okay, at this point kau dah start dating dia ke tak? Dah tengah Okay, dating bro, tengah dating ni. So aku macam One part one piece. sial. Habis aku macam sial lah. Habis aku macam I had to just play with it lah. Just tanya, kau serious bro? You serious bro? Sekarang serius I got the book, I cannot show you. Because you tak ada darah tu semua kan. Aku dah macam Kira kau bukan taraf dia lah. tak. So aku macam okay, fine. So okay, since you cannot show me the book, at least tell me one of the spells. So she actually read something lah, tapi aku tak tahu apa benda dia baca lah. Sial, aku forgot already. It was like during my IT days. Takkan aku boleh ingat lah sampai sekarang. Aku ni pelupa. So aku dah macam aku kat situ dah macam dalam otak aku, bos, dia ni biar betul. Dia ni biol ke apa? Harap muka lawa tapi biol. Sial. Terus aku dah cakap, okay, never mind. Aku just play along. Ya, selalu kau orang gini aku akan play along sebab aku suka dengan cerita dia. That point of time aku dah tahu macam Yang lepas tu lancawi. Okay. dia ni dah, dalam hati aku dah cakap, dia ni dah tak betul lah sial. So me being me, nakal kan. Alah. So aku was just play along. Habis lepas tu got so we dated, like I said, like a few months, right? So then there was one of this day aku, despite her being macam bodoh gini kan, semua lagu masih on. So apart from her being that biol, Okay. aku had fun lah going out with her, Okay. Fun lah. It's not that boring lah pergi dengan dia. So satu hari tu kan aku nak surprisekan dia. So I bought her a box of chocolate, bruh. Okay. A box of Kau nak chocolate. kena jumpy dulu tu coklat. Gua suara ni coklat kangkang. Oh, okay. Perlu. Mana. Okay. So aku macam aku tengah tunggu dia bawa blok dia sial. Okay. Sekali bro, bila aku nampak, I already saw her from far. Tu aku cakap, okay, dia dah datang. Aku dah excited lah beli kau coklat tu. Sekali aku nampak dia dengan jantan lain, bro. Okay. Aku dah macam, oi. Ni dah macam lagu tu You Cast a Spell on Me. Wizard kan. God damn it, son. So aku dah macam, dia jauh aku dah nampak. Aku dah macam, I didn't want to show myself. Okay. So aku decided to hide. Dia just pimpin lagi ni naik tangga. Lepas tu pergi rumah dia. Aku rasa dah pergi tangga, mesti pergi rumah dia. Pasal it's her block.
Bro, sekali tak sampai rumah kat tengah-tengah tangga dorang stop. You never know. Yes. You never know. So Kau tak ikut lah? Terus tak bro, segar? tak bro. Aku because I was still dating bro. I was not even a boyfriend. Oh, It's okay, just dating. So aku macam I know I don't have the rights lah kan. But so I just fuck it lah bro. Buat urus lah. So sekali bila that night aku balik lah. At that point of time aku stayed with my auntie. Aku duduk dengan makcik aku, just tidur rumah dia for a few months, just chill. Oh, okay. Yeah, so after that malam tu bro, dia call aku. That night, the day that aku nampak dengan jantan lain kan. So the night itself, she called me. She Okay. called me. She texted me and then she called me. Bro, you won't believe what she told me. This is what she said. Aku masih ingat sampai sekarang. Like although aku dah lama lupa kan, but then trigger kan, so aku boleh teringat balik tau. She told me this. Yo, I think I have to go far away from here. Aku dah macam okay. Aku dah macam okay lah, how far? I just need to go to another place. Because I And then dimension apa ni? Lain domain apa? I don't know bro. Alright. Yorgi Tenkai. Tak tahu lah. baik. Yorgi Tenkai. So aku tak tahu lah apa dia ni berbual kan. But she told me she needs to go somewhere far away. So aku cakap, okay, what do you mean? There's another family that we have to go against. Macam kena fight lah gitu dia kata. So just wish me luck, okay? I need to go with my elder brother. To go with my younger brother also. Tu dia bicara nak minta kira macam break. Habis aku dalam hati kira. Dia fikir kau bodoh sangat ke apa? Dia ingat aku percaya dia throughout the whole time kita itulah. dating. Bodoh sikit Habis aku faham. Lepas tu dia cakap aku, so I think I need to stop here. I cannot continue with you, and because I need to go so far, I don't want you to be waiting for me. Aku dah macam dalam hati aku macam sial lah. Kau just CB lah sial. Kau should have just at that point korang dah alang-alang nak putus kan? You should have just told her the truth. Whatever you saw, whatever you have thought about Tak her. bro, dengar dulu. Dengar dulu, Okay. So aku macam, oh really? Aku dah play along. Huh, really? Oh my god. Then what's gonna happen to you? I don't know. I can die. You know. I don't know if there's any spell that can bring me back to life. Aku dah macam, aku bro, throughout my years of dating I never met anyone like her. This is baru orang ni cakap, first time I aku never dengar met cerita. anyone like you before. Ni lah. Tak pernah bro aku date sampai cakap dia ada buku pasal spell lah ni semua. Aku dah tu macam apa benda Buku spell tak apa nak pergi perang. saya nak pergi perang bro dengan Perang family wizard. lain. Wingardium Leviosa. Tak tahu asal. So Aduh, aku dah macam kira dia ingat dia you think Dia you're nak fight smart. dengan warlock apa? Tak tahu asal. So after that kan, the funny thing is her classmate called me Okay. and it's a guy. Okay. And you know what he said to me? Bro, kau lupakan je lah dia ni. Dia tak sesuai lah untuk kau. Habis aku cakap dengan dia straight up, bro, aku tak pasal lah bro. Dia dah ceritakan aku macam-macam sial. Apa dia ceritakan kau bro? Aku ceritakan dia everything. From A to Z. Habis dia macam, sial lah. Dia fikir kau bodoh ke? Aku cakap, dia ingat aku bodoh. Doesn't mean aku tak tahu ni semua aku bodoh tau. I'm not dumb bro. Habis dia macam, sampai tak begitu. Bro, sampai tak begitu bro. Dia bohong aku. Just because she have another guy. Ya lah. She has another guy lah. Tapi pasal dia nak tutup dia punya tai kan. So dia buat cerita asyik ada wizard ke witch ke apa benda. Kimak ada wizard dengan witch asyik. Siap. So this guy is her classmate, right? Yeah. So kan perempuan ni she told you that she's leaving for Kira nak pergi perang. nak pergi perang kan? And she might not come back anytime soon, right? Bro. So kau tanya dia tak, dia ni datang kelas ke tak? Tak bro. Itu part Okay. kita dah graduate. Oh, okay. We already graduated. So macam definitely dia tak ada kelas lah. Okay. So yeah, so kawan dia macam, aku tak sangka saya dia ni macam ni. Dia macam gitu bro. Dia ingat aku bodoh sial. Dia just ingat aku Sial bodoh. lah. Dapat tahu. I never heard that excuse before sih. Ya, dapat tahu sebelum dia date dengan aku, dia date member aku. Siap. Coincidence. Dapat tahu lah member dia, dia punya classmate ni cerita dengan aku. Nak cerita dengan aku gini. Macam, oh ya ke? Habis diorang call themselves Apple Orange. Apa sial aku dah capa Apple Orange sial. Oh, the guy code is Apple. Dia pun herself, she call herself Orange.
Apa benda sial? Ha, sial. Sial. Kepada Gen Z kan, jangan salah faham. Ini bukan generation, bukan millennial bercara berbual. Perempuan bukan. tu je yang tak betul. Dia just tak. Apa sial apple orange? So aku dah macam Hey apple. Hey orange. So aku dah macam kiwa. Apa benda sial ni? Sial. Bro, the fact that aku boleh teringat balik dia cakap the witch, bro. Sial. Dia ada bloodline witch. Aku ada, tapi aku ada dengar satu cerita ni. Member aku bukan dengar lah, aku experience there first hand with him. A bit similar to yours. Tapi also quite interesting right? The kind of excuse that paling bodoh untuk orang pakai just because kau berat mulut nak cakap, kau nak break. Aku pula habis cerita tau. Oh, okay bro, go on. Okay. Aku pay next. Okay, yes, nice. So I mean after that right, aku just macam forget about her lah. Betul dia ni dah world sial. World gila siapa wizard tu bloodline lah, wish bloodline apa lancar dia cakap atuk dia ni lah, atuk dia tu lah, bapak dia ni lah, bapak dia tu. Aku dah macam semua kau lah. Ambil lah dunia ni. segalanya lah kau lah Harry Potter. Kau lah segalanya. So after that, so aku just go on with my life, you know. Life has to go on, right, bro? So aku masuk NS. So bila aku masuk NS, and then so one time tu aku kena pergi one of the hospital in Yishun. Yeah, so I got to go there nak ambil MC lah. Biasa bro. King lah bro. What Biasa up, bro, what nak hidup. up? Yes bro. So aku went to the hospital to actually ambil MC. And guess who's there, bro? Shit. Yes, bro. It's that gal. Bro. She works there? No, bro. Dia pun ambil MC, bro. Memang. Guess what? She saw me. Oh, She saw me. Then? And guess what she did? step tak nampak ah. Salah. Dia datang kat aku siya. Siu dia ni steady ya. Steady pun Dia pipi, kira fikir yang kau betul-betul bought her story and korang kira kosong-kosong ah. This is where I dropped the bomb on her, bro. So she actually Nice. I love this kind of story. She approached me. And she look at me cakap, Nali. habis aku cakap, aku step tak nak macam terkejut. Padahal aku dah nampak dia dah. Tapi aku buat bodoh, bro. Aku just malas nak lain. Ni masih nak world. So aku buat bodoh. But then she came to me. So aku macam, Nali. Aku dah cakap. siapa nama kau? Aku lupa. Terus macam, ni lah. Aku tak nak put nama dia. So aku cakap, yeah. We used to date. Yeah, remember. So, lepas tu dia minta maaf dengan aku. Hari raya ke apa? Ini first day raya kau terjumpa. Tak lah, sial. Aku tak tahu bila. I forgot the month. But dia minta maaf dengan aku, bro. Dia cakap, I'm so sorry I have to leave you. Terus aku cakap dia, okay, you stop there. Kau just stop sana. Kau jangan buat aku bertambah marah. Sekarang- Kau stop dulu. Sekarang kita ke hospital. Kan cukup time kau masuk ward. Kau betul-betul nanti. Bukan aku kasih kau HL terus lah. Yes, correct. So Okay. aku cakap dia, sebelum kau nak continue, kau punya story kan, aku bilang kau dulu, aku tak bodoh tau. Apa lancar kau cakap kau witch bloodline, wizard bloodline. Muka dia dah merah, bro. Merah bukan pasal marah tau. Merah pasal dia malu rasa. Dia dah macam gitu, tak tahu nak cakap apa. So, aku tak bodoh sial. Kau maybe I look stupid, I don't know. But aku tak bodoh sial. Tak bodoh. Kau nak bodohkan aku dengan cerita bodoh kau tu. Witch bloodline. Aku dah cakap gitu, witch bloodline, wizard bloodline. Atuk kau gini, atuk kau ada buku. Mana buku kau? Sial, aku minta kau tunjuk buku pun tak ada buku. Cuba Sal. Sial, apa benda sial kau nak tipu? Kau ingat aku tak tahu Aku tahu, aku nampak kau dengan jantan tu sial. I saw you with another guy. I was under your block. I hide because I saw you and that guy. Aku nampak. So, lepas tu bila malam tu kau call aku, kau nak ceritakan aku, I may not be coming back. I don't know if I'm coming back or not, you know. I have to fight with other family. Apa lancar orang fight with other family, sial. Apa benda? Kau ingat ni? Shibal. Terus aku cakap ada like macam, Kau dia malu Sal. Dia pun dia kau malu. speechless. Tak tahu apa nak malu bikin. kan. Lepas tu all the way aku cakap ada, kau jangan nak bodoh-bodohkan orang, sial. Sekarang kau nak bodoh-bodohkan lelaki tu juga ke apa? Kau cakap ada apa? Kau wish bloodline juga apa, sial? Cakap lancar sangat kau. Aku cakap, no, I thought you will just believe me. Maybe budak bodoh might believe you nerd or whatever fuck lah kan. Tapi aku bukan bodoh pi orang, sial. Alah. Kau ingat aku nak percaya apa kau bilang aku? Sial, aku tak bodoh, sial. Aku stayed because kau ni fun to be with, itu je. Walaupun kau world nak mampus lah. So I just stayed with you, itu je. But because you're fun to be with, so aku don't mind. But itulah,
Sampai malam tu, like the day yang aku nampak kau siang hari tu, aku nampak kau dengan lelaki lain. Lepas tu malam, kau bila call aku, kau cakap kau nak pergi perang. Kau pakai wand ke apa sih? Aku tak tahu kau pakai wand. Kau cakap aku kau ada wand lah. Mana wand kau pun kau tak tunjuk. Habis aku cakap ada, I'm not dumb. Itu je. Tak payah nak bohong orang. Kalau kau rasa kau nak kat kaki jalan lah Sia. Kau tak payah nak cakap. Cakap, I don't think this is working out and let's go our Just separate tell me ways. the truth, man. God damn it. Yeah, betul aku agree. Siap. Habis aku cakap, you know what? Habis dia macam, oh, I'm so sorry Nali. Cakap, simpan kau punya sorry lah. Aku actually dah lupa lah. Tapi since kau dah, you brought this shit up, I have to tell you off lah. Kau dah cakap gini, then cakap dia buat bodoh lah. Terus aku macam, you know what? I'm here because I'm sick. Don't make me any more sick. You know, don't make me any more worse. So, kau pergi duduk tempat lain, jangan duduk sebelah aku. Aku tak nak tengok muka kau. Kau duduk dia jauh. I don't want your witchcraft wizardry kena aku. Oh, betul. Terus aku cakap dia, nanti mana tu buku tiba-tiba keluar. Aku rasa dia actually dah tu. Sebab tu kau ada bisul. Tak adalah. Aku pergi sana bukan pasal bisul pun. Tak. Kira dia kasih kau tu kira untuk future. Kan kau dah besar gini baru kau ada bisul. Dah Aku besar rasa tu gini, dia punya witchcraft dia. Dah besar gini Ha. Body shaming Dah tua gini. Oh yeah. So yeah, aku just teringat balik macam, kimak. Aku just macam rasa macam, Tapi the experience is cool bro. Aku never. witchcraft lah bro. Sia. Dia ada magic lah sia. Aku nak tipu orang pun. Aku tak pernah terfikir tu macam pay excuse ya. Yup. Perempuan ni next level kreatif lah. But then, aku right before NS maybe I was about 17, 18 years old. Aku have this group of friends. Kau tu kan, during that period kau akan lepak with the same group of friends like almost every day. Korang akan lepak pagi sampai ke malam, pagi sampai ke malam, jiwa punya. So aku have this group of friends yang kita lepak together. So among us there's this guy. Dia pun world juga bro, walpak walpis rabak punya. So okay, before I even get to his dating life the funny part lah. There was this once. Dia selalu cakap dengan kita, dia boleh fight, dia apa, orang takut dengan dia ramai budak-budak bawah tangan dia. Terus dia cakap, every time kau jumpa kan, mesti ada cerita yang dia cakap, oh sekarang aku gaduh kat sini, sekarang aku gaduh kat situ. Every single time jumpa, akan ada je. Kira senang kata, kehidupan dia penuh dengan pergaduhan lah bro. Tapi dia paling fighter, terpaling dia. Segalanya. So, there was this one, dia cakap dia simpan barang. Sebab tu dia maut dah, dia boleh fight lah. So dia ada pakai this rantai jet. Okay. Oh lama. So dia kata barang dia simpan kat dalam situ. So bila part dia nak fight, that thing will manifest lah. Manifestation. Yes bro. God damn. Then where was I? Okay. Then there was this particular. Kau hayal lagi ke? Dia betul kau. Nak? Tak apa. There was this particular Aku day. tolong members. Kita tengah lepak. Yeah. Sekali dia buka dia pejit dia taruh atas meja tu. Then aku duduk across dia. Yeah. And there are many more friends around us lah. So dia turn around and he was talking to this friend. So he didn't really pay much attention to the jet. So, we are surrounded by us, so it's safe. Nobody is gonna steal. Whoever, siapa yang nak pun bukan jet original pun. Betul. Dan kapas pun. Oh dia beli kat ni 77 Street Bukan. Dia beli kat kedai dekat rumah aku Limbang sana yang macam apa, diorang macam buka store taruh meja kat luar store punya taruh. Macam jet gitu ada beli. Dia fikir kita tak tahu berapa dolar punya. Terus aku pelan-pelan ambil. Terus aku ambil tu jet. Aku pakai baju pada time macam neck macam gini kan. Aku pakai tu aku simpan kat dalam. Sialamat. Terus after a while dia pusing. Dia cari jet dia. Mana jet aku? Habis. Tu dia bro, dia macam betul-betul kancong lah. Sebab dia dah bilang gitu semua barang dia kat dalam jet apa. So dia dah panik, dia dah macam all over the place. Mana jet aku? Terus in the end aku bangun, aku cakap dia, tak lah bro, aku kata kau lah dalam ni aku pakai. Terus aku buka, aku kasih dia, aku pusing tengok kat member aku ni. Aku pusing dia gini, aku getar-getar member aku ketawa. Aku pusing balik je tengok dia. Dah jadi lah. Terus dia pop dahi kat tangan aku, dia bacakan aku doa bro. And the best part, Dia semua takut dia hijau dia tampil pop. Aku pusing tu kau pop. Terus aku jam lah. Oh ni dia tampal ni paper kuning. Paper kuning. Ni macam Yalah. So, masalah the best part is, it took a good 10 to 20 seconds for him to habis bacakan aku ayat. Aku tak tahu apa ayat pun dia baca. Dia macam
Itu lah. Shit. Aku diam misal diri aku tengok kan, sebab aku dah shock. Habis aku dah tengah nak ketawa tau. Member aku yang kat belakang tu lari pergi blok sebelah, ketawa-ketawa golek-golek tak macam. Masalah. Okay, aku terus je. Okay, so but this guy, that is an introduction to this guy lah. Okay. Si World Peace ni. Okay. Tapi he's a good guy. So there was this time, dia kenal-kenal dengan perempuan ni. And this guy is from the east side, Pasir Ris lah. Okay. So dia bilang kita, aku kenal-kenal perempuan ni, ada lawa lah gitu lagi ni. Zaman kita aku rasa kita kenal-kenal through Facebook ataupun tag lah kan. Then there was this particular day lah. So kawan aku ni dia ada body odor. Yang si World ni. Asyam lah. Rabak. Dia suka isap gudang garam heavy. Lepas tu badan dia, it's not just ketiak bro, it's just badan dia have this smell lah. BO lah. Maybe dia tak mandi betul ke, ataupun dia tak mandi banyak. Apa Ni tak dia tahu tak lah pakai sabun. ya, mungkin dia tak scrub badan dia kan. Betul lah. Then and the best part, dia suka pakai singlet. Kau ingat tak at one point macam trend angka-angka mu suka pakai singlet tapi dia lubang banyak. The whole singlet is lubang-lubang. Itu macam baju baby sial. Macam baju baby tapi besar singlet adult ya. Adult pun ada. Yeah, ada bro. At one point it was like quite a thing. Aku tu ramai uncle-uncle pakcik-pakcik kan. Uncle-uncle, Suka pakai apik-apik suka pakai. So this guy, kayak member aku ni pun suka pakai. Sebab pernah sekali waktu secondary school dia buka baju depan aku. Tu aku cakap dengan dia, just kau not bad Since then dia dah shock lah bro. Dah asyik nak pakai singlet je. Kau pusing dia kenapa? No, that time aku belum kita the world. So kita tengah lepak sekali dia cakap aku perempuan tu tengah on the way. Kita pun tunggu macam excited lah tengok dia perempuan kan. Dia ni dah bawa balik perempuan lah. Finally lah kan. Ada perempuan yang diperbodohkan. Suara gel. Yes bro. Suara gel. Sekali sampai, perempuan tu sampai, bro aku cakap kau jujur, cantik. Serius lah? Aku pun tergugak, sialah cantik. Aku rasa aku tahu macam mana dia dapat tu perempuan. Sama kes juga. Kat dahi dia baca dia suruh kena semprot-sempret kan kat situ. Kira pakcik-pakcik dalam masjid ni. Okay. So, but dia belum pernah jumpa perempuan ni pun. So macam ni dia nak ni unless boleh bluetooth ke apa kan, boleh transfer. Dia belum jumpa ni first time boleh lah. email kan dia punya ayat. So perempuan tu first time perempuan tu datang nak jumpa. So it's their first time meeting. And dia, kalau aku first time jumpa perempuan tu, kau jumpa lah kat tempat yang macam korang nak pergi jalan-jalan ke Orchard ke town ke mana-mana like pergi a proper place to go. Cafe ke apa kan. Ini kau jumpa dekat tempat lepak kita. Bawah blok. Bawah blok bro. Tapi it's not really bawah blok. Kau tu biasanya macam rumah-rumah HDB biasa, nanti kat tengah macam kat sini ada Greenwich, macam ada satu mall kecil itu kat cepat. Aku tinggal pun ada. Boleh sebut nama mall dia? Sebut je lah. Limbang. Shibals. Limbang je. Kat Limbang tengah dia lepak jumpa. kat Limbang McDonald. Tapi ni zaman dulu. Dulu McDonald kat belakang, kat NTUC besar. So tengah lepak, perempuan datang kan, aku tu macam terkejut. Macam mana perempuan ni boleh lawas sial. Habis aku tu macam sial lah. Dia ni score big one lah. Terus dia masih dengan tu singlet dengan seluar jeans panjang, skinny jeans. Dia pergi kat perempuan tu. Terus all the way tak nak pakai baju. Tadi dia bawa baju dia. Dia punya jacket ke aku tak ingat lah, hoodie. I know he have something on. Kira style lah. Dia fikir apa tau, macam dia punya badan could impress the girl lah. That's what he thought. Pasal kau dah puji dia punya chest mah bro. Dia semua terbawa sampai bertahun-tahun sia. Okay then. So the day goes as per normal lah. Dia berbual-bual tu. I want to know the girl's reaction when she saw him. No, dia perempuan ni apparently pandai cover line lah. So dia nampak macam normal, macam very happy to see kawan aku semua. So dia duduk lepak dengan kita all the way lah. Lepak dengan kita, berbual, kita gurau-gurau. Yeah. Then by the end of the day dia balik. Dan the next day kita lepak lagi. During that time standard apa, lepak mesti hari-hari ni jumpa. Aku rasa jumpa member lagi banyak pada jumpa family sendiri. So kita tanya lelaki ni, macam kau tak turun apa lepak dengan kita? Tak boleh lah. Asal sial? Dia message aku. Dia cakap aku, we have to end this lah. Kenapa? Baru dating lah hasil. Baru first time jumpa kan. Sial. So dah nampak. Sebab there was this time yang dia lepak, member aku duduk kat kerusi, tu perempuan tu duduk atas lap dia. Tu macam lepak, macam sweet lah dia duduk gini, dia berbual kita kan. Sweet So that's why bila dah dekat kan, jadi bau pun naik kan. Alamak. Kau kena ingat dia pun pakai singlet. Betul. Kira suara So ni. kau tahu tak apa perempuan dia punya alasan Apa sial? minta break up? Apa? Cakap sorry lah, kita dah we cannot be together anymore. Actually I ada cancer stage 4, I dah nak mati sudah.
Arwahnya baik bro. And kawan aku, he bought it. Kawan aku betul-betul percaya. Dia percaya. Sebab dia world, dia fikir orang percaya dia punya cerita kan. Jadi cerita orang pun dia percaya lah. Aku dah tak boleh tahan lah. Saya kelakar gila lah. Asal dia tak tolong perempuan ni. Dia cakap, I boleh tolong you. You jumpa I. Dia tak pandai. Dia tak pandai balas lah. Tak Dia ni. bro, dia ada jade ya. Correct? Aku lupa dia pejit. Dia ada jade apa? Dia boleh manifest. Dia bilang aku dia pejit dia terbang. Kadang-kadang dia tengah mandi dia cuba jet dia terbang. Saya macam Kena tumbuk. Tak lah. Tak, dia ada jade tu kan. Cakap dengan perempuan tu, I boleh baikkan you. You tak nampak ke that time bila you date dengan I pakai jade. I pakai jade. Dia tu jade tu apa tak? Dalam ada barang. Nampak? Cerita hantu. Tiba ada barang. I ada barang. Okay, you nampak tak? Remember one of my friend nama dia L? On that time bila I kat adalah satu tempat ni kan, dia main-mainkan I tau. Dia ambil jit I tu, dia pakai. Tapi dia tak tahu apa jadi tau bila dia pakai tu benda. I nampak benda kat belakang kawan I. And the moment kawan I cakap, tak adalah aku main-main aja, dia keluarkan benda tu masih nak stay. Itu yang I taplak dia pergi dahi. Taplak Pelepak. Lepas tu I baca macam gitu. Oh no ni. Macam gitu. Dia tak tahu, tapi I tahu. So kalau you ada The reason dia dapat he live long enough to meet you on that day is pasal I selamatkan dia daripada malapetaka yang akan datang. Betul. Tapi I ada lagi satu kawan. Dia belajar witchcraft. Dengan Harry Potter members jiran. Dia pernah I ada kawan perempuan ni, dia belajar witchcraft dengan wizardry. Dia pun selalu pergi. Satu is witchcraft Melayu punya. Pakai jade. Satu lagi witchcraft orang putih. Betul. Dia pun ada wand. Dia ada buku. Family dia kata family dia ada Kalau buku. fight susah juga ada So fight. I pernah jumpa dia. I cakap dia, let me see the book. Dia tunjuk I buku tu. No, it makes sense. Sebab during aku punya time yang terjadi tu, quite close to time yang terjadi dengan kau. Sebab aku say 17, 18. So maybe you're 18, 19. So it's during that time kan kau Yes, apa yes, tu. yes. Kan perempuan tu kata dia nak pergi perang, betul tak? Ya bro. So ada macam dia perang dengan member aku lah. Family diorang perclare. Satu pakai jade punya power, satu lagi pakai wand. So dia tak tipu kau, dia betul, dia perang. Hey, that was a good laugh bro. Ya sih. Macam boleh pasal dating boleh klikik lah. If you guys have any you know dating, like weird dating stories, weird date stories, whatever stories you have that is bloody weird, korang can just drop us on IG. You can just DM us. DM us on IG. Tell us your story, if man. korang ada kawan yang world please Korang kalau bilang lah. Sebab kikik gila asyik orang bercerita. kita suka baca benda-benda gini. Kita suka dengar benda-benda gini. So kalau korang ada cerita pasal member yang world ke, korang ada weird date Yang ada jade ke. kan, yang ada jade ke, yang ada claim pernah ada buku dalam banyak spell, boleh cerita dengan aku. Sialah buku. So so if you guys have any stories, korang boleh just drop us a DM us, man. Yes bro. Just DM us, just tell us your stories. Who knows, we might read your stories on the next episode. You might not know, So yalah, itu aja for today. Itulah kita punya date experience. I mean, adalah lagi tapi tak pelik macam gini lah, kan? So I think we shall call it a night. And I think that's it. And thank you for listening. Do follow us on Instagram. Do support us. We need your support. If you have any comments, do comment. Jangan segan-segan. I mean, be constructive. Yeah. Be constructive in your comments. Kalau ada suggestion on how we can improve Yes, or what, do share with us. Ya, pasal aku rasa macam I believe we have rooms for improvement lah. Definitely lah bro, banyak lagi. We're not perfect lah. Kita baru Macam start. tadi kau berbual pitching dah lari sikit. Lari? Lari sikit. Kau tahu asal dia lari tak pitching? Asal? Pasal dia ada kaki. Diamlah. So yalah, itu je. So kalau korang ada story, like I say, if you have any stories, just share it with us. Any stories will do. Kalau korang ada cerita hantu pun, korang boleh share dengan kita. Kita akan baca.
You know, we will to collate best. everything. You know, we will collate everything. Slowly we keep, you know, mana satu yang kita nak baca. Then we read. You know, korang punya story kita baca. Macam, how many horror stories can a man... And bila korang share korang punya story, korang bilang kita kalau kita nak shout out korang punya nama. we can shout out your name. No worries. Example, no worries. Nadia. Wah, ni Nadia cerita dia. siapa pula? Example, tiba-tiba keluar kat otak aku, Mungkin Nadia. kau pelik-pelik nama orang yang keluar dari otak kau. Random lah bro. Jangan random sangat. So, yes. So, thank you for listening. And we'll see you soon, insyaAllah. I think that's it. Good night. Good night. Or good morning. Kalau dah dengar waktu siang, Good afternoon, good morning, whatever lah. Okay. That's Good it. day. Thank you. Bye. Bye.